Orang lambat sampai strike dulu Depan ni ketuk cakap. Mantap. Wow. Ya, kita tinggal 7 ekor ya, 7 ekor. Tank merah buat nilai RM100 ya. RM100 ya. Share. Oh. Cakap. Okay, Mat dapat gorgon berapa kilo Jom Mat, kita timbang Mat. Tengok Mat berapa kilo Mat. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam pacak pada semua. Selamat kembali ke channel Pak An Pacak Official. Aku doakan kepada korang semua yang menonton video aku berada dalam keadaan sihat walafiat, dimurahkan rezeki dari pemudahan segala urusan harian korang. Okey geng, pagi ni aku nak mancing dekat kolam dekat je dengan rumah aku ni, 5 minit je. Kolam yang biasa aku pergi tu, kolam Boundary Fishing Club. Hari ni nak mencari lauk lagi lah geng. Cari lauk lagi. Nak cari lesen ikan senangin cadangnya. Sebab minggu ni kolam tu ada lepas ikan senangin Taiwan. Jadi nak cari lesen senangin Taiwan lah dekat kolam tu. Sekarang ni aku nak pergi ambil member dulu. Lepas tu kita terus jumpa kat kolam je lah geng. Okay, korang doakan je lah hari ni aku dimudahkan urusan dan dimurahkan rezeki. Okay, yang mana masih belum subscribe, aku jemput dulu untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton dan layan video sampai habis geng. Okay, stay tune, jumpa kat kolam. Okey geng, kita dah sampai dah dekat Boundary Fishing Club. Pagi ni aku dengan Cik Faiz, member kerja Faiz kita. Lepas tu tunggu lagi seorang, Miji. Miji, lama tak mancing dengan Miji. Okey, ramai yang tanya lokasi kolam ni kat mana. Kolam ni dekat Boundary, Bukit Canggang geng. Dekat dengan Pekan Dengkil. Kolam dia kecil je ni, lokasi kolam dia kecil je. Kemudahan dia, ni ada kedai makan, ada surau. Lepas tu belah sana ada toilet geng. Belah sana ada toilet, dalam belah dalam pun ada toilet. Jadi mana yang nak tahu harga kan, harga berapa, jom kita review harga geng. Ni harga dia, operasi dia, waktu operasi jam 9 sampai 2 pagi geng. Hari Jumaat 3 petang sampai 2 pagi. Harga dia 4 jam 80, 6 jam 100, deposit RM20. Lepas tu package family pun ada. Boleh tengok lah sini. Udang ada jual, udang hidup lah. Nampak udang hidup ada kat sini jual. Waktu pelepasan ikan, ni macam ni. Ranking pun ada kat kolam ni, ranking terbaru. Syarat dia, ni je lah peraturan dia. Anak ikan hidup, organ haiwan, mata 3, tak dibenarkan. Okey geng, jom kita bayar dulu. Mantap. Udang 10. Okey, terima kasih. Wah, udang 10. Jangan besar sangat bang Ambil yang saiz sedang Berapa? 10. Siap lah bos. Senangin ada lagi tak belen? Tak tahu lah. Senangin ni teruk lah. Dia buang terus makan. Padu lah senangin kan. Boleh tu. Ada belen-belen ni, ada belen-belen. Boleh main, boleh main. Boleh tu, dah tengok dah ngam lah. Dia boleh main pasal dia buang terus makan. Oh, tu lah. Kita nak cari ikan macam ni lah. Kita conquer ini tempat. Okay geng, kita duduk belah tengah geng. Okay geng, kolam ni kecil je. Tu yang ujung tu toilet. Ujung tu toilet. Ujung tu pun ada toilet juga. Kipas sini lah, ujung. Kecil je geng kolam ni. Tu kipas. Sangkar kat sana. Okay, jom
Kita tunggu sekejap lagi, lepas tu terus mancing. Okey? Mantap. Tunggu Miji. A few moments later. Okay kan, first cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. Kita cuba cari senangin hari ni geng, kalau ada rezeki. Balingan pertama tak ada kan. Kita cuba balingan kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Jauh sikit. Tarik pelan-pelan je. Slow. Dia kadang tengah tarik tu. Bup. Ada makan ni. Allah, tak lekat tu. Tak lekat. Gang, Miji. Lama gila tak jumpa Miji. Mantap je 5 minutes later. Orang lambat sampai strike dulu Mantap lah. Kita berboleh kemenangan yang pertama. Depan ni dia ketuk Depan ni dia ketuk. Depan dia ketuk Gorgon nak makan depan-depan tu. Makan depan kaki awan. Cabut tu ke? Cabut tu ke betul ke? Ada? Mantap. Akhirnya.
Oh, cakap. Mantap. Woohoo. 1 minute 37 seconds later. Ada makan ni. Jaga tali. Bosong lah. Oh, ya. Kena sauk ni, kena sauk. Sauk. MG. Bosong. Tak adalah besar mana. Tapi kuat tarik. Wih, besar. Timbang lah. Besar. Boleh lah. Kilo lebih. Ha? Lah. Tak sampai 2 kilo. Tak sampai 2 kilo. Kilo apa? 1.8. Masuk kat TikTok ke kat YouTube? Semua masuk. Belah sana lah kuat makan. Belah sana kuat makan. Kita satu. Ha. Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat pagi buat morning ya. Ikan rencing kita masih bersambung pula semalam Sangkut juga. Ikan kalau nak cuba masuk ranking boleh. Buat masa sekarang ranking yang pertama letak nama jam 3 kilo 3.110. Berat yang sama dengan yang nombor 1 juga di batch pertama tadi, yang papan pertama tadi. Ini papan kedua kita benar-benar yang dapat lebih anggaran lebih 2 kilo ke 1 kilo lebih. Kalau nak cuba timbang-timbang boleh timbang Makan depan-depan tu. Ikan tek kita masih ada lagi tek merah RM400 kalau tak silap saya. Punya satu. Apa yang aku dapat banyak sangat? Ikan tek merah kita tinggal 7 ekor 7 ekor. Tek merah bernilai RM100 RM100 dan ikan tek kuning kita bernilai RM50 tinggal 6 ekor 6 ekor. Ya. Nombor 3. Makan depan-depan lagi Ji. Ada dapat batu ketuk je dia. Oh, mantap. 3 kilo ke atas ikan tek. Oh, ucap terus. Ini kena tengok. Tak ada tek, ikan tek tu. Mana? 15 minutes later. Cik lepas balik. Siut. Oh, ketuk. Biar. Oh. Cakap.
Curi seko. Alhamdulillah. Oh, lucut terus. Lucut terus. Curi ikan orang. Curi ikan orang. Nak bawa pergi sana ke apa? Sudah? Bawa. Curi. Curi seko dulu. Kolek dulu seko. Ada? Okay. Oh. Ya, tengok ya, Mat dapat gorgon berapa kilo ni. Jom Mat, kita timbang Mat. Tengok Mat berapa kilo Mat. Ui, besar. Ini 3 kilo ni. Mantap lah. Tengok berapa berat. Kompom ni 3 kilo lebih ni. 4 kilo ada ni. Tak. Buka mata dia. Ini ada lip grip. Tak bawa. Ni abang ni. Ambil player pun. Bawa kerana. Pendek Tapi dia besar dia pendek. Udah hidup kan? Udah hidup. Udang gogon. Ni kan lama bos. Bukan lama. Tengok kurus je. Kan lama ni. Ni mungkin zaman yang kita buat tag dulu. Banyak besar tu kan. Okey. Kosong. Masuk dalam. Baring je tu. Tak nampak tiga. Dua serang. Tapi nampak besar. Nampak besar kan? 25. Tak boleh ni 25. Papan baru. Nombor 2, nombor 3 boleh. Bila. Ketuk. Dia ketuk kat sini. Aduh! No! God, please, no! No! Ada kenapa? Ikan tak nak naik. Udang sekor. A few moments later. Tak tarik. Tapi kau tadi tarik ikan orang kan? Kau masa kau tarik ikan orang yang berada terputus kan? Ni. Tak, udang. Woi, kuat tu weh. Tak, daripada tadi ke dulu. Ikan. Tak apa, biar. Lepas tali. Pasal. Ada tak? Ada. Shoot. Shoot. Okey, mantap. Kiri.
Mantap. Sikit dulu. Orang dah cakap ikan degil. Udang. Aku cakap daging, ikan geng. Dia cakap udang geng. Geram aku. Mantap. Cakap kalau dia ambil udang, dia kemam kan, nanti tengok kat udang tu mesti ada macam cala bala. Macam tali kan. Cala tu kan macam tu. Ketuk lagi. Tali. Ketuk. Aduh, lucut. Aduh, memang dia tak nak bagi lah. Aku dah cakap dah, nak balik mesti dia main-mainkan aku, pak. Dah setiap kali datang mesti macam ni. Betul lah, Black? Itu duduk dengan kau kat depan, dia main-mainkan aku kan, Black? Sure lah ikan ni. Udang habis lah. Habis lah udang. Meji nak gerak lah, geng. Meji hari ni dapat seekor je. Opening strike tadi. Opening strike. Dia datang lambat tapi dia strike dulu. Lepas tu banyak buang ikan. Alright. Tinggal penting. Okay, jumpa lagi. Mantap. Terus dia lah. Sau. Besar MJ dia. Nak bawa balik yang mana ah? Bawa balik yang ni ah. Ha? Ni besar lagi. Sama lebih kurang. Ni ikan lama ni. Ni ikan baru. Gelap lah. Tu yang tadi padu tarik tu. Dia dah kuat dah duduk dalam kolam lama. Tengok ikan tais 2 ekor cakap. Hari ni dua cakap. Okey lah, tak kumpau. Macam ni. Let's go, boleh lah. Okay, Mat. Gerak dulu, Mat. Okay, gerak dulu, bang. Di mana? Salah. Oh, jauh lah. Selalu datang ni? Boleh seminggu sekali dua. Seminggu sekali dua tu. Tu betul-betul selalu tu. Daripada mana? Shah Alam. Ramai lah geng-geng Shah Alam bang saya datang. Tanya kan datang sini. Dulu dia main apa? Kemuning. Biasa dia orang main. Ya apa kolam siakap dulu apa? Air kemuning kan? Dia orang letak main situ, dia main kat sini. Okay, Black. Gerak dulu, Black. Kau gua apa, Black? Kau gua apa? 5 6 jam? 6. Cool. Apa? Kau nak main 4 jam ke 6 jam? 4 jam. Okay. Boleh. Selamat Raya. Okay. 12 seconds later. Aswad. Mana tangguk? Cepat. Aswad, akhirnya Aswad. Okey. Mantap. Abang terus lepas ke? Gila. Akhirnya. Dah, aku dah habis dah. Dah habis dah? Bagi abang ni. Udah bang. Mantap Aswad. Akhirnya geng. Last kopek. Betul-betul last kopek Aswad nak balik tu. Gila lah. Mantap. Kata-kata sikit Aswad. Janji tak gumpal. Nice. Mantap. Kan nak jual ikan boleh? Nak jual lah 3 ekor.
ekor kita bawa balik, 3 ekor kita jual lah. Mantap. Peti Aisyah penuh. Okey geng, cukuplah video untuk hari ni. Hari ni alhamdulillah kita orang semua tak kumpau geng. Pak A dapat 2 sakap, Niji dapat apa tadi? MJ seekor. Aku dapat 4, 2 MJ 2 sakap. Lepas banyak gila hari ni aku kena bully kan. Lepas lucu tak lekat. Apa-apa pun syukur alhamdulillah. Rezeki itu je rezeki untuk hari ni. Yang penting tak kumpau. Yang penting tak kumpau geng. Okey. Pada korang yang tengok video aku daripada mula sampai habis, aku ucapkan ribuan terima kasih. Jangan lupa untuk tekan button subscribe sebagai tanda sokongan daripada korang. Teruskan menonton video-video akan datang. Salam pacat daripada aku. Assalamualaikum geng. Bye bye.